Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tahu korang semua mesti excited kan nak raya. Tapi sebelum tu, saya akan bagi korang 6 tips persediaan untuk menyambut hari raya. Yang pertama, mandi sunat hari raya. Kita pada hari yang mulia, mestilah kena bersih. Yang kedua, memakai pakaian yang terbaik. Terbaik, tak semestinya baru. Yang ketiga, memakai wangi-wangian. Hari raya, mesti pakai wangi-wangi kan? Yang keempat, makan sebelum pergi solat hari raya. Even satu kurma, ni pun sunnah Nabi. Yang kelima, menggunakan jalan yang berbeza. Contohnya, saya masuk ikut sana, saya kena keluar ikut sini lah. Akhir sekali, mengucapkan tahniah sesama Muslim. Situ ada orang. Taqwallahu minna wa minkum. Korang ingat dah habis kan? Sebenarnya belum lagi. Jadi yang pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada korang semua yang menonton 30 hari 30 nasihat daripada episod 1 hingga episod 30. Jadi, dengan itu, jom. Kami, Asis Islamic Council dan seluruh warga Asis mengucapkan selamat